Yang keempat daripada pintu masuk syaitan yang disebut oleh Imam Ghazali ialah hubbut tazayyuni, suka kepada memperhias-hiaskan, suka kepada hiasan-hiasan, minal asasi, daripada kelengkapan-kelengkapan rumah. Dia panggil asas ni makna furniture, wasiyab dan pakaian, waddan dan rumah. Fa inna syaitan, kerana sesungguhnya syaitan idza ra'a dhalika ghaliban ala qalbi al-insan, apabila syaitan melihat perkara tersebut itu kuat dalam hati seseorang, ba'dha fihi wa far, nescaya syaitan akan bertelur di dalam hati orang tadi, wa farha, dan menetas telur, maknanya beranak pinak. Fala yazalu yad'u ila imaratid dar, maka sentiasa syaitan menyeru dia kepada imarahkan rumah. Bukan imarahkan rumah Allah Ta'ala. Imarahkan rumah tu makna apa? Makna bagi rumah tu jadi cantik, bagi rumah tu jadi penuh dengan kehidupan duniawi. Wa tazini suqufiha, dan memperhiaskan bumbung-bumbungnya dan dinding-dindingnya, dan memperluaskan binaan-binaannya. Wa yad'uhu ila tazyin bisyab, dan dia menyeru, syaitan menyeru juga insan tadi itu yang suka kepada berhias-hias ni, kepada mempercantik-cantikkan pakaian, mempercantik-cantikkan pakaian, wadawab, binatang-binatang macam kuda apa semua tu, sekarang ni kereta. Wa yastaskhir fiha tula umrihi, lalu syaitan mempergunakan anak Adam tadi yang suka kepada hiasan-hiasan ni pada tujuan tersebut, pada tujuan imarahkan dunia ni semata-mata, imarahkan rumah tu, memperhiaskan rumah, memperhiaskan diri, memperhiaskan pakaian, memperhiaskan segala peralatan, tula umrihi, sepanjang hayatnya. Wa idza awqa'ahu dhalik fi dhalik, maka apabila syaitan berupaya membuat seseorang itu jatuh ke dalam perkara tersebut, faqad istaghna ay ya'uda ilaihi, maka sesungguhnya dia dah tak perlu dah, tak berhajat dah untuk nak ajak lagi, dia dah jadi automatik dah. Bila orang tu ada sifat suka kepada perhiasan-perhiasan ni, dia jadi automatik dah. Mula-mula syaitan dia bisik dulu, dia bisik bila benda tu orang tu dah suka, dia dah suka asyik berhias. Jadi benda ni macam ulama dia kata, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhur wa takathurun fil amwali wal aulad. Jadi pada 5 perkara, wa zinatun, dan perhiasan. Perhiasan ni lebih, maknanya pada kaum Hawa, pada kaum wanita, dia lebih suka benda-benda perhiasan dibandingkan dengan laki. Laki pun suka juga, tapi perempuan dia lebih. Jadi bila dia suka sangat pada perkara-perkara perhiasan ni, secara automatik kehidupan dia akan mikirkan tentang perkara-perkara yang memperelokkan lagi pakaian dia, penampilan dia, kenderaan dia. Itu yang dia kata faqad istaghna ay ya'uda ilaihi, dah tak perlu dah ajak lagi, sebab benda tu dah domino effect dah, maknanya dia akan berterusan sendiri sehinggalah dia bertemu dengan maut, sekiranya Allah Ta'ala tidak memberi rahmat kepada dia, dan dia akan mati dalam keadaan sabili syaitan wa tiba'il hawa, dan menurut hawa nafsu.